sampai lagi. Ujung sana. Mak sana nah. Takut sampai biji. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam part 2 kembara kami ke Gunung Jerai 2 hari 1 malam menginap di Jerai Hill Resort. So perjalanan 12 km naik van, akhirnya sampai ke puncak Gunung Jerai. Skyview RM5 ya Davi. Depan sana tadi. Depan tu. Mana banyak. Ayam tadi sekian banyak. Ayam. Tak apa. Siapa tu yang? Tanya. Archery, karaoke, target paintball. Ini aktiviti dekat Gunung Jerai. Siapa yang main? Ini Sejuknya. Ni budak-budak lagi Jerai Jungle. Anak ni. Jom. Buat sailing. RM5 ya. Kita punya ni kasut semua tak prepare. Explorers. Dia tak bagi. Tak nak ada. Aktiviti kat Jerai Hill Resort. Kita tengok sana. Ni ada kafe. Makan pagi esok kat sini. Sini. Tambah harga berapa dah? Satu kepala RM28. Budak-budak 15. 28. Ayah nak duduk sorang-sorang ke? Saya nak pergi kencing. Ayah nak duduk makan ke? Sekejap je pun. Jalan lah. Adik pun naik tadi maksudnya semua orang support. Satgi kita jalan cantik sungguh ya Allah, cantik sungguh. Cantik sungguh. Sat. Kami datang Gunung Jerai ni hari Jumaat. Jumaat jadi ramai sangat orang. Orang Kedah cuti Jumaat Sabtu. So sini memang ramai sangat orang, van tak berhenti naik atas, kereta pun banyak sangat. Kau nak terkencing. Cakap dalam video pula. Nak pergi tanda dulu. Satgi kita jalan kot ni lah. Lori. Oh, train. Ni RM5. Sekali naik? Sekali naik dia bawa pusing. Tapi naik kat sana boleh. Naik tengah jalan boleh. Seorang RM5. Nak makan tu, nanti itu abang ni. Kaki nak makan ke? Sat nak pergi jalan dulu pusing kau ni. Kita makan. Lapak lah ke? Lapak? Nak kencing Sat? Anak aku tak tahu hilang pada mana lah. Ramai orang atas Gunung Jerai hari ni ya. Orang menikmati suasana, nak tengok view. Lepas tu keadaan pula berkabut, sejuk. Lepas tu ada makan-makan dekat atas ni. Banyak aktiviti. Sebab itulah ramai sekarang kat atas Gunung Jerai. So kalau ada yang berhajat ataupun ada yang lapang-lapang tu, naiklah Gunung Jerai. Nikmati suasana. Eloknya kena kita main ada hijau elok. Tu. Cantiknya. Token. Mak dah hantar mak main dulu ni. Eloknya ya Allah. Subhanallah. Time kami main ni sawah padi hijau, memang sangat cantik, hijau sangat. Dapat bayangkan dah kalau time sawah padi menguning, memanglah cantik. So kena tengok musim lah ya kalau nak datang. Tengok awan ni mak. Nampak? Nanti kalau operate mata lagi nampak. Lagi clear. Kena main lagi sekali lah. Langkawi tak nampak lah. Eloknya. Paras ketinggian 986. Wah, mak panjat gunung 986 meter. Panjat dengan van. Pening. Mak dah saya cakap, jangan pandang rendah pada van yang buruk. Kalau driver tu dengar jenuh pula. Dengar lah. Kau boleh dengar, driver tu mesti dah boleh dengar. Amboi korang tinggal mak je. Yang cakap mak pergi tandas. Ya. Abah cakap Kita jalan. Jalan dulu. Okey, best. Best. Saya dapat token. Kena beli kat kaunter. Sikit. Tak sebab orang nak ambil gambar ni. Pis tu. Yeay. Hore, dah sampai.
Okey dah. Jom kita jalan. Sambung. Tolak Atuk. Ha, tolak. Ni gamak ngabuk. Gambar dengan saya tak nak? Oh, kan bahaya, Cuk. Dah. Okey. Awak ambil gambar, saya ambil gambar awak ambil gambar. Hai. 1, 2, 3. Alright. Zero lah. Mana ada? Gambar juga sekali. Sampai Gunung Jerai. Gambar sekali. Alright. Ada call nanti. Tu depan tu. Tapi dia naik pagi lah. Naik bagi. Jom tolak. Wah. Nak ambil gambar mak ngempuk lah. Not into frame masuk sama. Jom. Jalan. Tolak. Dia kena orang besar-besar tolak. Kat sebelah kanan ni adalah tempat untuk Ya, abang ajak abseiling. naik. So nanti boleh tengok lah. Kami ada buat aktiviti abseiling juga. Dan abseiling dia RM15 saja. Ke laut. Jom. Tolak. P3. Jalan dulu. Kita jalan dulu. Sebab Atuk nanti kalau dah check in, dia tak nak keluar lah. Atuk memang nak duduk dalam bilik je tu. Lepas tu kita kena bawa dah jalan dulu. Itu. Karikatur. Bunga dia pun dah cantik lah. Tak, dia macam bunga kat Australia. Tengok bunga dia pun Macam cantik lah. Australia. Fake. Hydrangea nama dia. Bunga hydrangea. Hydran. Bunga hydrangea. Bunga betul kan? Bunga betul lah ni. Mana ada bunga fake? Sini semua bunga betul. Makcik. Makcik orang panggil makcik. Makcik. Dia sudah tengok je. Dia sudah tengok ni. Ni adik tengok ni. Adik ingat bunga fake. Tak, ni bunga betul je. Jangan tengok mak, jangan. Cabut kena pada RM1,000. Ya. Dia cakap. Dia cakap Oh, kat sana. patut semua terjaga je. Kalau tidak dah lama orang cabut. Ni Royal Villa. Mak, mana tempat kita, Mak? Belakang. Ni cantik. Ni apa? Cantik ya. Sejuk. Oh, wah. Wah, apa? Kena bayar. Tak. Itu dah jatuh lama. Tu dekat Fikri pernah naik tak? tu. Pernah naik ke? Pertama kali. Syok lah. Hilang sakit hilang. Tak apa-apa ni. Dia terlewat. Oh, itu tempat budak-budak main ke? Budak-budak main. RM10. Budak kecil. Tak, jalan pusing. Tu Belanda. Mak, kita tanya. Please. Mana? Kau nak petik bola. Kalau mak petik ni tak jadi holiday, Mak. Akan dikenakan tanpa kompromi. Fuyo. Mak, kalau mak petik ni tak jadi holiday. Itulah. Terus kena balik. Jom. Pergi Taman Strawberry. Mak, kompromi apa? Tarik je lah. Tarik. Mak, nanti kau nak pergi bilik. Reverse. Cuma masuk. Oh, korang dah pergilah. Tak masuk. Kita orang tengok je. Reverse. Tapi kalau ada orang boleh pegang tangkai tu, okey je. Bukan apa masuk. Mak masuk tempat tu bukan apa. Masuk tempat mana? Bertiga kan? Sekarang buat apa? Boleh lagi. Sekejap lagi lah. Kita jalan dulu. Sebab Atuk kalau dah masuk bilik, nanti dia tak nak keluar. Tu yang mak kena bawa jalan dulu. Mak dah ni. Adik yang kau reverse tu kenapa dik? Atuk seorang je. Adik. Adik. Orang gemas je reverse dik. Budak kecil tak payah reverse.
Astaghfirullahaladzim. Hang ni. Dia. Apa? Kau nak apa? Abang duduk kat batu dekat larak jalan. Dah kita yang reverse. Lawak adik. Dik. Dah boleh. Dah tua ni reverse. Dah boleh ni. Okey lah tu. Pusing balik. Tu balik. Tepi. Sana kot taman dia. Taman strawberry. Taman dia kat mana? Sana tu, sana. Sini. Oh, sejuknya. Tapi kalau ada tangga sana. Duduk situ. Mak ambil gambar. Duduk situ. Kau ambil gambar. Habis. Tepi. Kaki. Adik, abang ajak main-main adik. Salah dia nak ambil gambar. Mai ni. Habis. Ada situ. Pergi. Pergi ambil gambar. Okay. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Okey. Peace. View dia menghadap hutan. Dia tak nampak. Kau sengaja ambil view yang menghadap laut tu. Menghadap bendang. So kita tak yang mana? Tu yang mahal sikit. Yang ni murah ya. Sekali seumur hidup atuk nak bawa atuk. Kita sasing bilik Dulu tak ada benda ni. Kalau tolak kan. Ha. Dia akan keluar atas kayu dia. Ya. Yang ni. Longgak ke? cakap ni. Ya. Kita dah lain bilik Kita dah kejap lagi bilik sampai. Bilik sebelah-sebelah. Lain. Tak payah, tak ada kolam. Tak boleh lah. Mia nak dia. Kau nak kolam apa sejuk gedik macam ni? Mia nak. Hati dia duduk macam kamera lain. Siapa cakap mana? Mak depan. Eh, mana? Tu. Sebelah sana tapi tinggi ke? Sana boleh ke? Sini. Tak ada turun ni. Ni nak buat apa? Kawan kau. Sekejap tengok. Oh, dia okey je. Cantiknya bunga dia. Ni cantik bunga dia, bromelia. Untuk main. Okey ya bang? Tu ada tangga tu. Tangga? Mana ada tangga? Adalah. Tak ada. Dia mesra OKU. Oh, abang ni nak lalu. Tepi. Ni macam pokok apa ni? Apa dia? Apa dia tu? Kaki dia jatuh. Oh, Macam kaki mana jatuh. sikit mak? Oh, ada orang kat belakang. Ni pokok macam kacang potai ke apa? Push. Bunyi. Oh, break bunyi. Oh, strawberry. Mai mak, kita tengok strawberry mak. Tapi tak tahu lah kena bayar ke tak makanan. Dia free entrance tapi tak tahu kena bayar ke tak makanan. Ni strawberry farm. Tak bau. Wow. Oh, tak boleh masuk kursi roda. Atuk kena duduk lah. Tak boleh masuk kursi roda. Atuk kena tunggulah. Tunggu sini. Sekejap. Mak cari tempat atuk dah duduk. Kena seorang tunggu. Masuk mak tu ni. Masuk percuma. Masuk percuma. Bau dia sedap. Boleh beli Ada apa? Apa scone. Skon tu apa? Oh tu apa? Mai sini, letak atuk kat sini, mak jaga dulu. Korang masuk dalam. Tak nak masuk dalam? Cari aiskrim. Abah tak ada. Abah tak ada. Sini. Pergi masuk dalam. Tariklah datang sini. Tak apa keluar ni. Tak apa boleh. Okey. Okey. Tak apa? Tak apa. Okey. Tunggu nah. Nak aiskrim? Tak. Tunggu tak nah? Ada. Strawberry farm.
Gunung Jerai. Apa ni? Free. Let's see. Surang. Ada nak aiskrim ke? Cantik ya pokok tu. Adik jangan main tangga, adik orang nak turun. Tak turun. Mana budak-budak ni? Strawberry. Kat dalam ladang strawberry ni, dia untuk display saja strawberry tu, tak boleh petik ya, macam Cameron. Tapi dekat sini adalah jual-jual scone, jual aiskrim. Ada juga tempat untuk makan-makan dekat atas tu, tapi ramai lah kan hari ni. Kalau pergi hari biasa rasanya kosong je. So sinilah tempat untuk menikmati aiskrim strawberry dan hidangan strawberry daripada Gunung Jerai. Kalau siapa yang ada masa lapang, boleh datang beli makanan, kemudian duduklah dekat meja yang kosong, mana-mana meja yang kosong, dan nikmatilah makanan sambil tengok view. Memang mahal view kat sini. Ini view dari Strawberry Farm Gunung Jerai. Sila-sila. Atau nak duduk seorang kat luar. Sini pun ada jual pokok kaktus, pokok fitonia, dan juga banyak lagi lah pokok-pokok hiasan yang cantik. So boleh dapatkan dan bayar di kaunter. Cantik. Apa dek? Aiskrim habis? Mana ada? Ada lah aiskrim strawberry. Yelah. Apa yang mana? Macam mana? Jom. Beratus. Panjang mantap ya. Beratus. Seberatus dulu. Tak panjang tu. Panjang pun kenalah sabar. So, beli aiskrim strawberry. Pok stiker dengan sundae cup. Kira berapa orang? Mak. 2. Dengan sundae cup RM5. 8. Stiker dengan sundae cup RM5. RM5. Yang biasalah yang pure. Baru rasa strawberry dia. Kalau mix campur-campur, tak rasa strawberry sangat. Satu berapa? Satu tunjuk. Tak apa. Berapa mak? Satu. Kalau satu dia anggap RM5. Korang Kalau satu dia anggap RM5 tak apa. 6, 7. Ambil 8 lah. Ni kursi mak dia. 3. Tak ada nak. Sejuk. Tak ada. 4, 5. Tak ada tak? 6. Tak nak? Tak ada tak? 7. Tak ada tak nak? 7. Berapa? 7. 7. Semua berapa? Ambil dapat dah satu. Ada malu tu. Ya. 8. Sejuk lah. Sekejap sabar. Strawberry. 10, 11. Jangan lari lah. Jatuh aiskrim tu tak? Dewa. Petang boleh keluar. Hah? Petang boleh keluar. Boleh, bebas. Ada petang nak lawa sikit. Yang panas ya. Takut ni, hujan. Nak hujan ni. Jom, tangan tengah tak kosong. Siapa nak tolak kereta? Makan cepat-cepat. Tolong pegang. Mak Dah. Mak Dah tak larat. Tolong pegang. Sikit, dek. Makan aiskrim yang jatuh tadi Mak Dah makan aiskrim yang jatuh tadi? Pandai gigit semua lah yang Dia jatuh kat tengah-tengah kan? Tak, aiskrim dia jatuh tengah-tengah. Cepatlah. ujung.
Oh. Kita susah je bawa tu. Oh, sedap Mami. Dia pun nak make yang mix coklat, mix susu. Tak sedap lah. Dia akan make original. Oh, jatuh. Pak. Plastik tadi tak buang semua. Bagi je nak buat. Ha tu. Dalam tu tak ada aircon lah. Tak buka aircon malah. Duk. Banik pun sama. Ni orang depan buka aircon 16. Udah. Dah mana sejuk kan ni? Tengok, oh aircon buka. Kabus. Ha. Tu dia kabus. Oh, dia nak orang taman. Tak kena juga. Sejuknya. Awan ni, awan. Ni kabus. Kabus awan lah. Oh, Bawah ni awan kok. tak nampak. Aku pun tak tahu. Dalam belajar sains. Kabus awan. Aku pun tak tahu. Jalan. Kita sampai tadi dengan awan lah. Tolak. Tepi lah. Berat ni. Sentuh awan. Mak pegang separuh. Sekejap. Mak tarik separuh. Tarik. Tarik daripada atas. Boleh? Badan. Dia ke belakang baru kuat dia. Kita dah sentuh awan lah. Sentuh awan lah. Sentuh awan. Tapi kat sana aku sentuh. Sejuknya. Hah? Rumah. Depan lagi. Depan reception tadi. Sebab mak bagi tahu ada warga emas, dia bagi bilik depan. Bagi aiskrim kat abah. Bagi aiskrim kat abah. Bagilah yang belum buka. Sambal strawberry tak ada. Taman strawberry. Sambal strawberry ke taman strawberry? Kabus. Apa dia? Jom. Melalui awan-awan. Tengok. Abang tergigit lidah. Abang tergigit lidah. Ini bunga dia lain lah. Yang ni warna pink. Ya. Itu warna pink. Cantik. Jom. Apa? Ada kereta lah. Ada bagi. Reverse sikit, reverse. Reverse sikit, ada bagi. Jauh gila kat hujung. Dua, tiga. Nak turun senang. Nak naik. Kamu itu. Mereka kereta surung. Atok tak banyak pun. Atuk tak penat. Atuk penat gelak. Ambil pak sibuk. Amir tukang letak tangan je pun. Kau buat apa pun. Tu. Tu puncak paling tinggi lah. Bibi kopi. Situ ada pencawang. Semua orang pakai lipstick sekarang ni. Atas tu ada ni. Pencawang kan. Ayat tuju letter Puteri Manis kat atas tu. Dua hiking tak? Masuk kot PT Ayun. Hiking ada ni. Ada tulis kat depan tu. Ada hiking. Kau bawa kasut kan? RM20. Cuma tak ada kasut. Abang sedang. Tu. Selesai lagi. Dia ada tim dia lah. Dia bawa. Oh, sejuknya. Abang naik basikal bike tu je, basikal fly. RM10. Tu. Tu.
Flying Fox 15. Abah nak ajak mak flying fox. Mak takut jatuh sampai. Mak takut tiba-tiba dekat Ian. Sebab tali dia lendut sampai ke Ian. Ha, jom. Nak tengoklah abah. Satu ni. Ini kalau Sultan nak datang dia duduk sini. Royal Villa. Sultan Johor buat apa? Sultan Kedah lah. Sultan apa mak? Sultan Kedah lah. Awak Nak cuba tengok. patut muka macam tengku mahkota Ada sikit. Dah. Sini sikit. Jalan. Sini sikit aiskrim. Dah. Adik pula. Itu ada mana? Mana? Tu. Sedapnya benda tu. Ada paintball. Paintball. Oh ni basikal ni. Nah ni. Dah tak ada orang main dah. Lah duduk tepi tu je. Mak dia tu. Mak dia tu. Cantik ni. Ami bawa kereta. Bawa lah. Duduk elok. Duduk. Bawa abah jalan-jalan. Yang duduk yang. Adik bawa abah jalan-jalan eh. Dah jom. Nak kau ambil kunci eh? Ni rekod ah. Jom. Duduknya sikit tu kan. Sekarang dah jam 3 petang, so dah boleh check in. So kita ambil kunci dan pergi ke bilik yang telah ditetapkan. Untuk OKU kursi roda warga emas, dia bagi bilik yang dekat-dekat dengan jalan utama. Ya Allah, mak rekod ke? Mak suka rekod. Kita suka ambil gambar. Dah jam tu. Terus jalan. Dah. Berhenti. Mak tak ada guna. Mak. Tandas. Nampak mana? Tengok, relax ya anak. Anak hang relax ya. Tu. Okay, ini jalan nak ke hotel. So ikut jalan ni dan turun ke bawah bukit ni. So yang bawa kursi roda kena hati-hatilah. Kalau tak kena tunggu bagi. Bagi hari ni memang lambat. Memang waiting list dia memang panjang. So kami tolak je lah kursi roda sampai bilik. Lelok tu. Mak ada tempat untuk masuk ke? Sebab kan tahu. Ikut kat sini. Mungkin sini. Ni nangis. Ni je. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Tu mana? Macam mana tu nak turun? Jap. Mak tengah fikir. Sekejap Mana kot? Adik turun bawah. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Siapa ada kunci 1, 2, 3? Saya. Pergi dulu. Settle barang dulu. Nah. Ni. Sekejap mak tengah fikir. Batuk. Okey, ni punya masalah. Kami pegang lah ni. Kau nak mangkuk macam lah ni untuk nak belum naik tingkat 4 mangkuk. Dah baik. Boleh. Maksudnya kita ambil yang atas. Kan habis. Kurus sikit nanti. Lurus. Kurus sikit yang Tuan Madan dengan tuan yang tukang pegang tu. Yang ni cepat, yang ni lambat. Jom. Awak gemuk kan? Tak dah kurus. Oh, kurus tu angkat. Abang, Wheelchair. Bagi belakang. Sampai lah. Tak sampai lagi. ujung sana. Mak sana lah. Takut sampai bidik je. Tak nak. Sebab Fikri dah ambil dulu nombor. Dia dah cabut nombor. Jalan je. Jalan je. Jalan je. Hey! Dia tak kereta api. Bulan 4. Oh, dia dah plan dah, dia nak main. Oh. Itu ni. Ha. Ni.
Encik nak lipat ke tak ya? Meh. Saya. Tunggu. Yes. Yang kecil dia atur. Ambil atur bagi atur. Belakang. Diam lagi. Kalau ikut tangga yang depan bilik ni memang tak sesuai lah untuk orang yang bertongkat dan kaki lemah. Sebab tangga dia tu memang curam sikit. So kena naik dari sebelah sana. Dah dia tolak, dia tolak. Nek. Hanya berat. Boleh. Tak nak asyik naik. Yang tolong jalan. Jangan gatuk pula. Saya nak jalan sini. Dah sampai. Anak, ya. Ni tak sana. Okey. Dah sini, parking. Okey. Sini, pergi. Pergi sini. Nak. Lantai pun sejuk. Okey. Mak punya space dah habis. Duduk. Dia suruh duduk. Dia nak susu dah. Dia tak ingat susu dah. Lama tak minum tu. Dia ambil. Aduh. Dia tak ingat susu semua. Jom naik lagi ya. Naik. View dari bilik eksekutif. Jom kita masuk. Wah. Dia ada bau kayu. Sini ada wifi. Bau. Ada kan? Dia kata sini ada orang minta wifi lah. Ada. Boleh ambil air kat sini. Mana air? Ada Mak ada air lah mak. Dia ambil lah. air timbunga dengan soya. Soya. Tengok. Susun kat sini. Ada susun. Dua ya. Ambil je lah. Kat sebelah sana tak ada? Tak tahu lah. Boleh ni. Tu macam Tutup betul-betul. best ni. Bilik dia. Ni kita sikit lah aku buka. Baik minum kat luar je. Ciwa. Cik BML. Ni biasa main aku. Ini view daripada bilik kami. Boleh nampak sky deck dekat situ dan juga kawasan sawah padi. Dan cantiknya. memang nampak kabus lah, berkabus kat sini. So Sama-sama. Mak belanja ke mak dengan abang kutip Mak belanja bilik. Abah belanja tol minyak. Tu sky view. Mak belanja 2 bilik. Dua bilik dengan tapak camping. Ada Esok kita camping. Ada tapak. Oh, cantiknya. gunung ni tak? Sejuk lah. Tidur. Hiking lah. ni bila waktu petang dalam pukul 5.30 petang, memang banyak kabus dekat sini, berkabus sebab hujan rintik-rintik, hujan renyai-renyai. So memang berkabus, sejuk sangat. Siapa yang nak bergambar dalam kabus ni memang sesuai sangat. Pak beradik pergi jalan-jalan. Seronok. Menikmati kabus. Menikmati kabus sejuk.